tak borak lah. Borak. Itulah tu. Betul sangat. Assalamualaikum. Salam. Bodoh lah ada orang call aku. Salam ni Firial ke? Hah? Tak faham. Dari sebab tahu aku tak? Ambil aku punya pengepit mata tu. Kat mana? Ada dekat tempat makeup aku tu. Sekejap. Cantiknya. Alhamdulillah, terima kasih. Memang semua lelaki, tak ada perempuan. Ada. Sis. Kimak sis. Asal sis. Ni budak form 1 yang Agast. Ni budak form 1 yang Agast tu. Kecil. Lepas tu aunty. Aku suka hati lah. Aku suka hati. Terima kasih bagi gift. Hai Lina. Hai. Siapa? Oh, Dina ni. Nama kita pun Dina juga. Hantar apa ni? Oh apa ni? Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya. Hai. Ya. Korang ni tak borak lah.
borak. Itulah tu. Betul sangat. Assalamualaikum. Salam. Bodoh lah ada orang call aku. Salam ni Firial ke? Hah? Tak faham. Dari sebab tahu aku tak? Ambil aku punya pengepit mata tu. Kat mana? Ada dekat tempat makeup aku tu. Sekejap. Cantiknya. Alhamdulillah, terima kasih. Memang semua lelaki, tak ada perempuan. Ada. Terima kasih. Tak payah. Manalah aku tahu ada perempuan ke tak. Cantiknya. Ni aku baca. Nak bantu ada? Aib pula. Ambil sendirilah. Adik aku. Sekata akulah. Hai. Ya, Bob. Hai. I'm pandai masak. Tak payah weh. I'm pula Im juga pandai masak. Tak payah weh. Kerja dah ke? Ya, kerja. Tapi tak ada apalah. Oh, ni aircon second ni aircon second. Sekejap. Kerja apa? Sebelum ni kerja dekat hotel. Jadi waiters. Lepas tu berhenti. Lepas tu apply kerja kat office. Tak tahulah bila masuk. Sebab kerja office tu kerja dengan mak aku. Mak aku cakap nanti bila nak masuk baru masuk. So aku macam let lu. Wow, office. Minatnya rambut. Rambut ni aku tak suka dia colour dia sebab terang sangat. Aku nak tukar ash grey. Pakai brand apa rambut? Pakai NYU. Tapi bleach dulu. Cardigan ke tu? Cardigan lah ni. Adidas tak payah. Tak payah kot. Thank you doh bagi Rose Koyum. Sikit mata lah. Hai Tante. Tante pula. Aku asyik colour merah je. Kau rasa aku patut tukar warna apa? Hari tu plan nak dye colour tu but jadi merah. Hari tu plan nak dye colour tu but jadi merah. Terus gelapkan balik. Merah terang sangat tu. Lain-lain kalau bleach. Jadi merah terang. Takutlah.
Jangan ger-ger takut kita. Siapa ni? Korang borak-borak lah. Aku bosan ni. Babi Solo ke Tomado? Apa tu? Wow. Babi apa babi ni? Tak baik maki-maki lah. Ada TikTok famous masuk aku punya live lah. Single ke taken? Single. Tapi adalah pokoknya. Taklah. Butuh kau. Ish. Apa siap maki-maki ni? Macam ni kau sekarang. Tak apa. Kau call aku tak angkat dah. Bungkus aku kak. Enggak mau. Aku enggak mau. Orang mana? Orang susah. Lah orang Ampang. Thank you bagi gift. Confirm. Tak confirm. Weh, korang jangan follow aku dekat akaun ni. Akaun ni untuk buat live je. Tak ada post video apa-apa pun. Thank you bagi Rose. Follow aku kat akaun ni. Dekat akaun yang aku tag dekat bio tu. Akak bawa motor lesen tak? Mana dia tahu aku bawa motor ni? Tak lesen lagi, dek. Jangan share-share live. Tak baik lah. Thank you bagi gift. Sekejap ni macam aku kenal. Dapat follow back ke kalau follow akak? InsyaAllah. Thank you bagi Rose. Kenapa akaun nombor 1 tu you nampak kurus? Wow. Aku memang gemuk daripada zaman dulu-dulu. Saja bagi tahu. Kak tutup sikit. Sorry. Morning auntie. Morning. Hi Fi, hi. Sekejap, kenapa cepat sangat ni? Post 500 kali. Nak buat JJ? Tak nak. Jangan. Ampang Ya, ampang. InsyaAllah, maksudnya boleh lah tu kan. Ya, insyaAllah. Gadam. Auntie so beautiful lah today. Alamak. Apau ni? Nak kena ni. You sebut nama I push up 50. Danish Daniel. Okay, pergi push up. Kak, tarik sikit. Banyak sangat nampak tu. Aku dah tarik. Korang janganlah tengok. Aku dah tarik. Selamat petang. Ni baru betul, bukan morning. Thank you bagi Rose. Good night. Bukan. Salah tu. Mana tahan macam ni. Takutlah. You got BF already ke? Tak ada BF lagi.
Tak ada jodoh lagi. Tak jodoh. Tak jumpa jodoh lagi. Tak jumpa calon lagi. Kak, apa yang share live tadi ni? Salam sahabat, salam. Apa jangan nangis-nangis. Single ke player? Tak tahulah. Nak cakap setia, nanti orang kata aku tipu pula. SPM bila kak? Apa SPM ni? Dah habis lah. I volunteer. Bagusnya nak jadi volunteer. Hai. Pergi hutan terjumpa binatang awak dan selamat petang. Ish, padu. Selamat petang. Jodoh dalam poket ni ha. Alamak. Hai Dina. Player lah Dul. Takkan single lah. Terang-terang ampang. Sampai ampang je semua player. Aku single lah. Sumpah tak tipu. Janji tak buat hal. Hai. Kau faham ni Ilham? Nak join tele? Apa ni? Aku tak ada tele. Ampang red flag. Sial. Korang follow aku kat first account, bukan kat sini. Sini tak ada apa-apa. Kak pernah rasa nak culik orang tak? Tak pernah. Tak lepak ke? Siapa ni? Bukan tak nak lepak. Kau punya ex tu masuk hospital pula dah. Nak lepak apa? Gurau sikit je. Okay. Ampang setia. Ludah muka abang dik. Jom Kia. Kia? Kia apa? Sukia ke? Hai. Thank you doh bagi gift. Siapa nak VC PM tele ha? Korang pergi tekan benda tu sekarang. Tata anti nak asal je. Bagusnya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Pergilah solat asar dulu. Street jom Dina. InsyaAllah. Ada 50% tak? Astaghfirullahaladzim. On the way. Astaghfirullahaladzim. Apa ni korang ni? Bahayanya. Tak nak lah kau bawa ikan masin. Lucu lah korang ni. Terhibur aku hari ni. Lucu lah. Rambut warna apa? Oh tak nampak Rambut bosan tu. Aku bosan juga. Warna merah. Warna cranberry. Kiran darah. Kiran darah? Apa siap? Felina nak pergi mana? Siapa? Aku tak pergi mana-mana pun. Aku buat TikTok je. Influencer pula. Guys, apa dah? Haha. Asal ulang-ulang ni? Takutlah aku. Sekali je. Tak apa, saya baca. Ingat nak keluar. Siapa ni? Siapa sial? Macam Dola je. Dola pula. Dola siapa? Assalamualaikum. Mana yang single kekal single, yang dah berpunya bila nak kahwin? Allah.
Siapa yang dalam ni dah taken, pergilah kahwin. Hai. Nak kill. Oh, Farisha. Waalaikumsalam. Hello. Hai Kak. Akak pula. JK apa? Saja je singgah. Oh, okey. JKR. Siapa nak VC PM? Siapa nak VC PM Tele Adila Moy? Pergilah. Siapa nak pergi. Dia dah spam dah ni. Nak sedap, jom PM Tele. Pergi. Nak VC PM Tele. Pergi. Budak-budak sengau ni minta kena jolok. Apa kau hijau? Bot tu. Ngarut dah. Hahaha. Apa teruk. Bot tu block je. Aku nak block tapi komen korang cepat sangat. Sekejap sibuk lah. Aku dah block. Okay dah. PMIG. PMIG. Siapa ni? Macam pernah nampak kat mana ya? Saya keluar rumah pun tak. Jaga-jaga, sekarang banyak fake account cek video kau, Dina. Ya. Damn, blessed with face card. Apa tu? Ayat dah basi dah bro, cuba lagi. Aku ingat kau je, aku terreport. Okay, terima kasih. Kerja ke sekarang nak? Ya, kerja. Serius lah, tak tahu. Gen Z tahu. Hai Lina, hai. Member kau tak kerja ke? Sekarang ni tak kerja lah. Sekarang buat apa je? SPM okey tak? Alhamdulillah okey. Sekarang kerja. Aku ada tengok satu Lagos ada aku buka dia kat TikTok. Boleh harap tak BM sejarah lulus? Tak tahulah. Oh my baby. Oh my brother. Dek mak mana? Awak kenapa tanya mak saya? Mak saya kerja. Aku ada terjumpa satu akaun ni. Cantik rambut, terima kasih. Aku tak nak mention nama. Dia tengah on top tau sekarang ni. Aku tak nak mention pasal lain lah. Aku nak just mention. Tak nak mention nama, tak nak mention apa. Tapi dia macam acah-acah jugalah. TikToker ni dia panggil TikToker lah kan. Orang dia buat live, dia selalu buat live petang-petang, malam-malam, kadang kat tempat kerja dia buat live kan, kadang kat rumah dia buat live, kadang kat luar. Tapi basically aku nampak orang buat JJ pasal dia. Orang buat time dia dekat rumah. Influencer tak habis lah.
Padahal dia buat live pura-pura biasa je. Lepas tu dia acah-acah cute. Lepas tu dia lelaki. Dia acah-acah cute gila babi. Lepas tu aku kadang terlalu lah FYP dia kadang-kadang. Aku masuk lah. Lepas tu aku tengok apa yang orang suka dia sangat. Muka dah lah jambu. Lepas tu acah cute. Aku pun tak faham. Budak-budak zaman sekarang suka laki-laki macam tu. Oi Mac. Ya Mac. Kenapa Mac? Lama tak jumpa Mac. Dah kerja dah Mac. Cuti ke hari ni Mac? Muka jambu ni biasa gendong pedang. Aku tak tahulah. Oh dah besar lah ni. Aku tak tahulah. Tapi dia tu budak motor. Cuma dia jambu atau acah-acah cute. Acah-acah handsome kadang. Han tak kerja ke weh? Tak. Acah-acah cute kadang-kadang. Lepas tu hari-hari kalau lalu account dia, terlalu kat FYP aku akan stop story dia. Hari-hari ada je orang buat JJ pasal dia. Aku macam muka-muka macam tu pun selera pula budak-budak zaman sekarang tengok. Kalau aku memang tak lah. Tak selera aku. Korang ingat semua perempuan sama ke? Nah, ni siapa pula? Pelik lah je pandang perempuan je duk fikir benda alah tu je. Apa cakap ni? Apa ni marah-marah? Rambut cut. Mana ada? Kes dia orang muka jambu. Nak noti PM. Aku tak noti. Yang lain mungkin noti. Kenapa ada api tu? Mana api? Kes dia orang muka jambu. Niha baru. Ni. Mana? Sekejap aku check balik kat atas. Mana weh? Tak ada pun. Dah keluar kot. Belah weh. Belah. Hello kamu. Ya. Siapa ni? Hi. You so pretty. Mana ada. Biasa je. Terima kasih ya. Awal. Nak noti. Nak noti ke nak notis? Hai you. Hai. Uish, tak tahu dah pukul 6 dah. Dah 3 jam dah aku buat live. Kepala bapak. Mana makcik Hana? Dah tak lepak sekali ke? Ni siapa? Nada ni siapa? Nada Najadi. Nama pelik-pelik lah. Hana tak ada. Lepak je. Semalam baru lepak. Hari-hari kawan Zero. Zero siapa? Cuma takkanlah hari-hari nak lepak. Bosan juga. Hahaha. Tiba-tiba gelap. Elah, buat tak tahu lah. Siapa? Tiba-tiba je. Seleranya nak makan. Takutlah aku. Bilik memang pink or langsir yang pink. Langsir bukan pink, coklat. Cair. Member rapat Zahirul. Cakaplah Zahirul. Zero. Manalah aku tahu. Tutup kat dosa lah. Nampak ke?
Siapa suruh pandang? Dah lah guys. Tak keluar ke? Tengok rambut aku dah macam ni dah. Tak keluar ke? Tak tahulah. Keluar kot. Zero nak adjust Nanat. Natrah pun tak nak Zero. Nat bilang apa-apa dia beritahu aku awal-awal lah. Kerja lah Dina sambil nak jadi penganggur. Tak payah weh. Aku baru cuti berapa hari. Bukan cuti. Dah kena buang kerja. Lepas tu dapat kerja kat tempat lain. Dekat tempat mak aku tu. Tapi gaji dah dapat lah. Apa cerita hari tu hotel dengan cerita sehari je kerja. Dia orang panggil kita orang kerja ni yang hotel dekat belakang KCC ni. Yang kat Park Royal tu lama juga kita orang kerja. Lepas kena buang kat Bukit Bintang tu, kita orang dapat kerja dekat Impiana. Lepas tu Impiana dia nak pakai kita orang sehari je. Sebab time New Year kan ramai. Tak cukup orang. So diorang bayar kita orang cash untuk sehari. Lepas tu dia kata bulan puasa nak suruh kita orang kerja. Tapi aku tak tahu lagi. Sebab kan kerja kat tempat mak aku. Lepak mana malam ni? Ina. Tak tahu. Tak lepak kot. Ke mana tu? Tak ke mana pun. Aku rasa aku dah nak end. Kerja jaga server je lah. Kerja jaga server? Apa tu? Nanti nak masuk universiti mana? Dekat Perak kot. Tak tahu lagi. Nak ke? Kira duduk rumah handle order je. Duduk rumah duduk rumah handle order. Oh, handle order apa tu? UiTM ke apa? Tak. Politeknik. Dengan Dina dengan aku jom. Tapi aku politeknik kot. Kot lah. Ke sebab aku ambil kemahiran. Handle order diamond MLBB and jockey. Jaga website je. Saya tak tahulah. TVET lah. Tapi mak aku suruh aku apa dia suruh aku sambung dekat tempat abang aku. Nanti aku tanya balik. Tak tahulah. Tapi mak aku suruh dekat Perak. Hai, macam pernah nampak. Po ke? Po apa? Nak ambil course apa? Kulinari atau bakery mungkin. Hai akak. Ya. Abang kau kat mana? Abang aku kat sini. Tapi dulu kan dia belajar politeknik dekat Perak. Mak aku cakap
college tu bagus lah apalah. So dia suruh aku sambung kat situ. Abang aku kat Politeknik Tun Osin. Tun Hussein. Tak tahu lah. Aku mana ambil tahu pasal daripada aku. Tak baik tu. Poli Engku Omar. Poli Engku Omar. Poli Engku Omar dekat Perak. Kan kat Perak kan? Ke salah? Kalau nak jimat masuk KKTM je. Bayar yuran sekali je. Lepas tu allowance tiap bulan dapat 300. Yang ni dapat berapa ratus? Lebih daripada 300 kot. Tak pastilah. Gila kak. Ya. Ungku. Ungku. Aku tak tahu lah masa tu. Kat ni Ungku Omar. Mana aku tahu. Tapi mak aku cakap dekat Perak. Aku tak tahu lah Ungku Omar ke apa. Tapi dia depan ni Ungku macam tu lah. Ungku Tengku tak tahu. Hari-hari boleh jalan apa? Jalan Padang Polo. Padang Polo kat mana? Allowance dia tak payah bayar balik lah tu. Uish. Tu kat mana? KKTM. Allowance tak payah bayar balik. Dekat area situ juga. Oh, ya ke? Tapi abang aku dia belajar kat situ kan. Dia tak boleh keluar. Boleh keluar tapi kena balik sebelum maghrib. Ke pukul 6. KKTM under Mara. So 80% Mara sponsor. Oh, faham. KKTM tadi. Kat mana? Aku tak tanya anda apa. Aku tanya kat mana. Sabadi. Sabadi. Dan macam nak hujan je. Aku tengah buat apa? Aku tak akan buat hujan. Suruh pergilah tengok kejap. Wait. Siapa ni? Oh, macam biasa time outing gitu. Oh, faham. KKTM banyak. Contoh ada kat mana je? Ikut kemahiran apa nak ambil lah. Aku nak ambil kulinari atau bakery. Ada kat mana je? Cantiknya kak, geletek dahi kan? Ya, tahu dahi aku besar. Dahi aku luas. Tengok macam tu. Fee. Ya. Aku kena ambil dekat Perak jugalah. Sebab mak aku cakap tempat tu bagus. Mak cakap. Sebab abang aku belajar kat situ pun dapat result okey. So mak aku suruh aku sambung dengan abang aku. Belajar kat tempat abang aku. Okay lah korang. Cerita pakai spek. Tak nak aku. Aku pakai spek tak apa-apa lah. Nanti nampak macam cikgu. Hai. Somennya. Dia ke?
Nampak net ke nanti? Nampak net. Takutlah. Jangan ger. Ngap je lagi. Takut. Try sekali. Tak nak lah, bukan ada pun. Thank you kasih Rose. Tak payah follow account ni. Follow account lagi satu. Ada dekat bio. Kak, ya. Nak sign kak? Tak payah. Tak payah kot. Aku bukan influencer kalau nak sign. Lagi 4 minit aku nak end. Sebab aku rasa macam aku nak keluar. Kak lawa, kak. Alah, mana ada. Biasa-biasa je. Hujan ke? Jangan hujan tengah buat live ni. Student mana? Saya tak sama belajar lagi. Sabarlah. Izzat SPM pun tak keluar lagi. Oh, okey. Akak duduk mana? Saya duduk dekat Ceras. Terkejut tengok first account. I like Ina. Ceras mana? KL ke Ceras Selatan? KL. Rambut pakai filter ke memang colour kak? Pakai filter, dek. Pakai filter. Jauh. Ya, jauh. Ceras mana ni? Jauh. Dekat lah tu. Dekat je. Dalam 15 minit sampailah. Ceras dekat dengan saya je. Oh, yeah. Okay, note. Moga diberi hidayah, kak. Terima kasih. Orang mana? Jauh-jauh. Orang Ceras. Boleh jumpa ni. Kat mana tu? Kat rumah le. Nampak ni macam dekat Padang ke? Bin nak jumpa. Mungkin time saya mati nanti abang boleh datang. Abang boleh datang menziarah saya. Esok lah. Esok. Kalau saya tak ada pergi mana-mana, mungkin boleh. Oh, orang Ceras. Ya, orang Ceras. Kenapa tak percaya pula dah? Bukan, kan tadi tanya orang mana, kat mana tempatnya, Malaysia ke? Ya, kat Malaysia, duduk kat KL. Muka saya nampak macam orang luar ke? Kita keluar makan okey esok, insya-Allah. Saya tak janji apa-apa. Oh tak, saya orang SG. SG apa? Segaria. Mana tahu? Bukan. KTTM tak ada lah bidang kulinari. Oh, apa-apa PM. Nak ikut? Pergi ikut. Singapura. Oh, Singapura. SG Singapura. Faham? Note.
Kat mana? Kat rumah lah. Saya ajak dia je. Yes, betul. Fashion adalah. Fashion tak berapa minat dah. Aku saja pakai baju ala kadar. Jom lepak. Tak nak lah. Dah nak hujan. Tak suka keluar basah-basah ni. Tengok jatuh. I like your necklace. Terima kasih. Tanya Ina boleh ke tak? Faham. Okay lah guys. Aku nak end dulu. Bye. Dah hujan ke? Tak hujan. Tapi guruh. Rasa macam dah nak hujan. Okay. Kalau kat poli nak ambil apa? Kat poli tak tahu lagi. Tapi kalau boleh nak ambil bidang kulinari atau bakery. Tak pun entahlah. Kalau follow back ke, insyaAllah. Tengok PM tau. Okay bang. N. Ya nak N ni. Thank you Virus. Alamak banyaknya Virus. Saya dah nak N ni. Tengok macam ni. Dah PM awak. Terima kasih lah PM saya. InsyaAllah saya tengok. Come first tak boleh live Ya. Belum birthday. Tak boleh live lah. Thank you bagi Rose. Damn boy bitch. Thank you. Dah PM kak. Oh belum lega. PM ada apa? Ada jual-jual ke? Bukan. Thank you bagi gift. Dah lah aku nak end. Bye.